Tak ada lah, mana beritahu kok ada. Maka ini juga dianggap satu dosa. Pasal apa? Reka. Selain daripada dengar Quran, iaitu dengar hadis. Seperti mana sabda Nabi, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha faruba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Hadis ni, hadis sahih, riwayat Imam Tirmizi dan beberapa perawi yang lain. Berseri-serilah wajah seseorang apabila dia dengar hadis daripada aku. Itu ganjar akhirat besok. Ada yang tambah. Akhirat besok, wajah-wajah mereka yang selalu dengar hadis Nabi akan berseri-seri. Lepas pada dia dengar, disimpan elok-elok, dia hafal elok-elok, dia sampaikan kepada yang lain. Dan Nabi kata, barangkali yang menyampaikan itu kepada yang lebih tahu daripada dia.